Okey, job kita dah dua pihak buat. Ni plaster dia. Cantik dari segi undang-undang. Kita pakai flansi. Okey, ASG ni untuk letakkan tahu. Ni bihun. Skru dengan jaring. Ni jangan bagi kena tangan tu. Kalau kena tangan mati tu. Maksudnya jangan kena lebih daripada tapak tangan lah. Ini dia. Dekat-dekat 2 tahun. Kiri kanan load. Ini load dengan sebelah ni. Sebelah sini load sudah pasang siling dan wiring semua sudah siap. Sebelah ni belum. Sebab kita nakkan apa orang kata, comel lah apabila tengok. Ni semoga 2026 tak ada apa-apa rintangan dan dipermudahkan segala urusan. Ni pokok mangga pun ada. Itu batu kip. Dekat area sini batu muda. Perjuangan kami selama hampir 2 tahun. Dan sini kolom besar untuk letak bahan daging, bahan apa-apa ke, supaya tak membusuk. Ni kolom dia. Ni belum pasang siling lagi sebab wiring belum jalan. Jadi kita tak boleh jalan dululah, sebab nanti akan sulitkan kerja wiring. Kita pun kena faham juga bahagian wiring bukan mudah. Inilah pekerja kami. Okey, yang saya cakap tadi, kolom ni adalah peti sejuk lah. Kalau biasa kita panggil peti sejuk kan. Ini kolom simpan bahan daging. Ni nanti akan konkret luar dalam. Peti sejuk ni mesin dia sudah jalan ni, sejuk ni. Sejuk. Ini bahagian paling sejuk. Ni sedang. Dan ni kurang. Dia besar. Bukan mudah. Nanti semua akan konkret. Okey. Besar ni, luas ini. Load 103. Ni bahagian depan lah. Depan. Situ 103. Yang ni 102. Load. Batu muda. Okey. Untuk bahagian tandas sudah siap. Sudah siap.
Mozaik atas bawah. Ni bahagian apa, duduk. Ni lah. Ni lender lantai. Bang, apa khabar? Baik. Sudah buat berapa lama sini? Hampir 1 tahun. Awak? Belum? Dulu saya bulan 8 datang sini. Oh, 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih lah. Mana? 8.